بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Sekularisme pahaman yang memisahkan cara hidup dan urusan dunia daripada agama. Kita sedang menghadapi satu ajaran sesat dan menyesatkan yang timbul di akhir zaman. Bukan lagi ajaran zaman dahulu, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Batiniyah dan lain-lain. Ajaran ini tak disebut dalam kitab kuning, kitab-kitab lama. Dia ditimbulkan oleh penjajah yang menjajah tanah air kita. Bukan sahaja menjajah tanah air kita, menakluk negeri kita, termasuk menjajah pemikiran kita, fahaman kita. Melalui ajaran sesat yang masuk ke dalam agama Kristian, yang diselewengkan, yang disesatkan daripada ajaran asal yang betul, Islam yang dibawa oleh Nabi Isa AS melalui kitab Injil yang diwahyukan kepadanya dan disertakan kitab Taurat beramal bersama dengan Injil itu. Apabila orang-orang Kristian meminda agama dia, tak ikut lagi Hawariyun, sahabat-sahabat yang setia dengan Nabi Isa. Bahkan sahabat-sahabat yang setia ini dibunuhnya, diseksanya, terpaksalah menyembunyikan diri, beruzlah mengasingkan diri di tempat yang jauh. Murid-muridnya menunggu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mereka yang sesat itu membawa ajaran baru, memisahkan urusan dunia daripada agama. Dunia suku, agama suku. Agama jangan campur hal dunia. Diselewengkan oleh padri-padri Kristian yang berlawan dengan kerajaan, dengan raja, untuk menarik pengaruh rakyat. Padri pun nak tarik pengaruh rakyat, raja pun nak tarik pengaruh rakyat. Akhirnya buat perdamaian, pisah padri suku, raja suku, agama suku, hal dunia suku. Maka berlakulah politik suku, agama suku, ekonomi suku, agama suku, sains suku, agama suku. Hal dunia berpisah daripada agama. Bila pisah daripada agama kak, jadi tiga suku, jadi bodoh, jadi sesat. Ini masalahnya. Kegagalan penyelesaian berdasarkan sekularisme. Abad ke-20, blok komunis mengalami kehancuran
sehingga negara yang menganutinya turut sama berkecai. Bermula dengan ajaran yang membela masyarakat, membela orang ramah, membela orang miskin. Apabila ajaran yang memusnahkan harta di kalangan orang-orang kaya sahaja, iaitulah ajaran kapitalisme menguasai negara barat Eropah, menyebabkan timbulnya komunis ataupun sosialis untuk membela orang miskin, dimilik negarakan, dipisahkan ekonomi daripada agama, politik daripada agama. Maka lahirlah ajaran komunis sehingga mereka menang mendirikan kuasa besar dunia Soviet Union, Cina Komunis, Vietnam, Korea Utara, Eropah Timur, Cuba dan lain-lain lagi. Tiba-tiba ajaran komunis sosialis dua-dua sekali gagal. Hancur negara besar Soviet Union zaman dulu, tahun 90-an, beberapa tahun yang lalu. Abad ke-21, bibit-bibit kehancuran negara-negara blok liberal kapitalisme. Kita lihat, lepas itu berlaku pula kehancuran negara kaya, Amerika, Eropah dan lain lagi. Ekonomi dia merudum, jatuh, rakyat dia tinggal agama terus, gereja jadi kosong. Ini berlaku. Manusia jadi binatang, runtuh. Kesan peperangan dicetuskan terhadap masyarakat antarabangsa dan disebarkan pelbagai bentuk propaganda bagi mengaburi kezaliman serta kegagalan yang dihadapi. Tutup kelemahan ini mereka lakukan peperangan. Mula-mula berperang komunis dengan kapitalis. Komunis lenyap. Lepas tu dia lihat Islam yang mencabar dia. Islam yang dijatuhkan kerajaannya, rupanya cahaya dia tak padam, masih hidup lagi. Orang Islam di negeri Islam yang runtuh Spanyol timbul balik. Orang Islam di negeri Asia Tengah bekas komunis timbul balik. Orang Islam di negeri Islam yang dijajah berjuang balik untuk menegakkan kerajaan Islam. Ini bahaya. Bahaya kalau kerajaan Islam berdiri. Lalu dituduhkan peperangan. Peperangan di Afghanistan. Kerana Taliban dianggap nak balik pada Islam semula. Walaupun dia mazhab Hanafi. Serangan terhadap Iran. Iran dianggap nak balik pada Islam walaupun dia mazhab Syiah. Dia tak dalil Hanafi ke, Syafi'i ke, Hambali ke, Maliki ke, Wahabi ke, Salafi, dia tak boleh. Dia serang habis orang Islam. Dia serang habis. Dan hari ini dia serang Palestin. Serang Palestin kerana Hamas menang pilihan raya di Palestin, boleh tubuh kerajaan, tak dibenarkan tubuh kerajaan, akhirnya perang. Perang. Kita orang Islam tak sedar, duduk balah pasal Sifat 20, balah pasal Syairah, pasal Maturidiyah, balah pasal Kunut, balah pasal ni. Orang kafir duduk pelupuh kita. Pasal Sunni, pasal Syiah, pasal macam-macam. Sekarang ni dihalakan senjata untuk menyerang orang Islam. Tetapi Islam ni bangkit semula. Kerana orang Islam ni walaupun dia balah, pada balik ke Islam semula, dia bersatu balik. Ini dia takutnya. Cuma kita orang Islam tak sedar ke diri untuk balas sama sendiri. Musuh-musuh Islam takut pada kita. Kita tak sedar musuh takut pada kita, duk gomoh sama sendiri. Ini kerana tak balik pada Quran, tak balik pada hadis. Mengaji tapi tak faham, tidak tafaqquh. Tidak tafaqquh fi din, dia tafaqquh fi din. Dan supaya mereka itu memahami urusan agama. Di mana semua ilmu agama kena fiqh. Fiqh akidah, fiqh tauhid, fiqh dakwah, fiqh jihad, fiqh semayang, fiqh puasa, fiqh zakat, fiqh haji. Fiqh ni mana faham. Banyak orang Islam dia tak faham tentang agama dia sendiri. Kerana berlakunya khilaf-khilaf.
khilaf mazhab ini kerana dalam perkara yang bukan rukun. Perkara rukun bersama. Rukun Islam 5 perkara, rukun Islam, rukun iman 6 perkara, ada tambah. Ada hadis-hadis tambah daripada rukun Islam. Ini tak ada masalah. Dalam rukun Islam tak ada khilaf. Rukun-rukun asas tak ada khilaf. Khilaf ni masalah furu', masalah cabang. Masalah cabang ni dalam nas yang umum. Dalam Quran ni ada nas yang umum. Kadang-kadang dalam Quran ni menghadapi masalah masyarakat yang berbeza. Sahabat-sahabat Nabi duduk di daerah-daerah yang berlainan. Masalah furu' hukum jadi berbeza. Satu tempat. Tapi semayang nampak kata itu juga. Cuma ni kunut ada, kunut tak ada. Bismillah ada, bismillah tak ada. Itu je. Itu je. Dia banyak ada faham. Duduk balah pasal bismillah, duduk balah pasal makhraj, duduk balah pasal tu. Duduk balah ummi tak ummi, khori tak khori, duduk balah. Ini termasuk masalah khilafiyah. Orang Islam duduk asyik duduk balah dalam bab ni. Balah bab fiqh, balah bab tajwid, balah bab penakidah, balah boleh, tapi jangan berpecah. Masalahnya berbalah berpecah. Ulama-ulama zaman dulu dia berselengkah tapi tak berpecah. Persaudaraan satu sama lain. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Malik mazhab lain, Syafi'i mazhab lain. Tapi Imam Syafi'i guru dengan Imam Malik. Imam Ahmad, Imam Hanbali mengaji dengan Imam Syafi'i. Padahal khilaf dua ni. Khilaf masalahnya. Syafi'i pendapat lain, Ahmad lain. Tapi Ahmad mengaji dengan Syafi'i. Syafi'i mengaji dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, mengaji. Kadang-kadang dalam Syafi'i, Imam Nawawi punya pandangan lain pada Imam Syafi'i. Walaupun dia mengaji, dia boleh ijtihad. Abu Yusuf lain dengan Hanafi, Abu Hanifah, tok guru dia. Kerana pendapat dia lain dalam masalah furu'. Tok guru dia hormati. Ini anak murid aku pandai, dia kata memikir sendiri. Tak balok. Lah ni balok lagi. Kerana masalah niat masalah tu. Orang kafir duduk pelupuh, duduk serang kita. Serang kata ni, tak sedar. Ini berlaku. Kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk. Dalam wahyu yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menegaskan melalui firman-Nya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana layatgha an ra'ahu istaghna, inna ila rabbikar ruj'a. Surah Al-Alaq 1-8. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia menciptakan manusia daripada sebuku darah beku, campur mani lelaki dan perempuan. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, Tuhan yang mengajar manusia melalui pena, kalam dan tulisan. Termasuklah internet, masuklah kalam ni. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Ingatlah, sesungguhnya manusia tetap melampaui batas yang sepatutnya atau yang sewajibnya. Dengan sebab dia melihat dirinya sudah cukup apa yang dihajatinya. Ingatlah, sesungguhnya kepada Tuhanmu sahaja tempat kembali untuk menerima balasan. Ini ayat yang pertama diturunkan. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 di Gua Hira, Jabal Nur, pada malam Isnin 21 Ramadan bersamaan 10 Ogos tahun 610 Masihi, ketika baginda berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari mengikut perkiraan kalender Hijrah, 39 tahun 3 bulan 22 hari mengikut kalender Hijrah, kalender Masihi. Ini umur Nabi satu. Tema ayat yang pertama. Allah SWT sebagai pencipta alam,
semesta dan juga manusia bersifat maha mengetahui dan maha penyayang, lagi maha adil dan maha bijaksana. Hal ini demikian kerana dialah Tuhan yang melantik para rasul dalam kalangan manusia terpilih dan bersamanya diwahyukan petunjuk sepanjang jalan dari dunia hingga akhirat. Dasar dan konsep yang diwahyukan itu tidak mampu ditangani oleh akal manusia yang sememangnya terbatas. Namun begitu, akal yang dikurniakan itu wajib dimanfaatkan mengikut batas sempadan kemampuannya sebagaimana yang telah ditetapkan. Allah beri akal pada manusia, walaupun akal itu ada, tapi manusia tak mampu nak mikir semua. Tak kok, ada benda dia boleh mikir, dia sapam mikir, ada benda dia tak sapam mikir. Benda yang kita tak sapam mikir, jangan lajak lebih. Tentang Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala, kita tak mampu nak berfikir, akal kita tak sapam. Cukup dengan Quran beritahu pada kita. Cukup, jangan lajak. Kalau duduk korek lebih-lebih, duduk bahas lebih-lebih, guna akal, punah selalu. Kosok selalu. Jadi punah, jadi kosok. Guna akal banyak sangat. Kerana akal kita tak mampu nak fikir tentang ketuhanan. Kita nak fikir tentang diri kita pada agak. Pasal apa mata kita Tuhan beri nampak nak? Pasal apa? Orang mana. Cukuplah nampak tu. Kaji sekadar nak buat mata sekadar nak tu. Kalau kaji lebih, cokeh mata tengok orang mana, pasang blok dah nampak dah. Tak ada dah, tak mampu. Nyamuk kita bagaimana? Kita tak mampu. Sekadar kemampuan kita saja. Maka di sana ada perkara yang kita dah mikir. Ini ditetapkan rukun-rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman, rukun akhlak, ihsan, rukun ihsan. Rukun kepada ilmu akidah, rukun kepada ilmu fiqh, rukun pada ilmu tasawuf, rukun. Jangan lebih. Kalau mikir lebih pada rukun ni, lajak. Bak rukun kita tak mampu. Bak cabang-cabang dia boleh mikir. Contohnya, maya ni ada kunut ke tak ada kunut? Bismillah tak ada bismillah. Kadang-kadang sahabat dengar Nabi baca bismillah, kadang-kadang tak dengar bismillah. Itu timbul khilafnya. Khilafnya timbul di situ. Syafi'i kata wajib, mazhab lain kata tak wajib, timbul khilaf. Semayang semua kata wajib. Puasa semua kata wajib, zakat semua kata wajib. Haji semua kata wajib. Percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, roh. Ini benda gaib. Hari akhirat, qada dan qadar kita kena percaya. Rukun-rukun. Termasuklah rukun hidup kita, ad-daruriyat. Rukun hidup kita ialah jaga agama, jaga nyawa, jaga akal, jaga diri dan maruah, jaga harta. Ini rukun hidup kita. Benda yang merosakkan akidah murtad tak boleh, haram. Tak ada mazhab kata agama tu serupa, tak boleh. Murtad ni tak apa, tak ada. Semua tak ada mazhab ni. Orang ni tak boleh mazhab. Bab murtad ni tak boleh mazhab. Ini bab menjaga agama. Termasuklah bunuh diri, tak boleh. Semua mazhab haram bunuh diri, tak boleh. Syafi'i, Hanafi, Hambali, Syiah, Khawarij, semua. Tak ada khilaf langsung. Jaga akal. Benda memabukkan agak darah, semua mazhab haram, tak boleh. Tak boleh. Berzina haram, semua mazhab haram. Kerana nak jaga keturunan manusia, maruah manusia. Curi, merapok, haram. Tak ada mazhab kata halal curi, merapok, tak ada. Tak ada khilaf. Ini masalah yang kita bersatu. Masalah yang kita khilaf, masalah cabang. Dalam bab agama, masalah cabang. Baca doa panjang ni, hak ni. Kadang-kadang baca Quran, qiraat, banyak-banyak qiraat. Hak ni khilaf ni,
Tidak boleh memecahkan orang Islam. Tak boleh. Tak boleh mecah, tak boleh balah. Ada orang dia nak aman dengan qiraat dia, ikut dia lah, dia tetap orang Islam. Yang kata kafir selalu, tak boleh. Contohnya saya sebut ajak hari dah. Famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki kamu. Kalau baca wa arjulakum ilal ka'bain. Baca wa arjulakum makna sapu kepala, basuh kaki. Baca wa arjulikum, sapulah kepala kamu dan sapulah kaki kamu. Ada mazhab sapu kaki. Dia nak sapu. Jangan kata dia kafir, tak boleh. Ini kerana ada qiraat, ada bacaan, tak boleh, tak boleh. Ini tak boleh. Kita nak ikut mazhab siapa? Ikutlah. Kita kata mazhab dia tu, itu asal kita lah. Ini masalah furu', masalah cabang. Masalah cabang. Contohnya belakang tak maghrib belakang tak boleh makan. Sampai ini kata boleh makan sebab menatang hadu. Tak apa. Perut sekali perut dengan apa? Hanafi kata tak boleh haram. Sebab perut dia najis. Orang Hanafi haram belakang, haram sotong, haram udang, haram apa. Tak ambil makan, kita nak makan pun. Orang Hanafi kata haram. Jangan balah balik. Ini masalah furu', masalah cabang. Masalah cabang tak boleh balah. Sama ada cabang berkait dengan agama, cabang berkait dengan dunia. Ini kena faham. Jadi orang Islam kena bersatu. Sebab itu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Semua ilmu baca dengan nama Tuhan. Sama ada ilmu agama atau ilmu dunia. Ilmu dunia baca dengan nama Tuhan juga, bukan ilmu agama saja. Ilmu perubatan, yang kata sains, teknologi, kena baca dengan agama. Tak baca agama tak boleh. Kamu boleh reka senjata, kerana nak perang, tak apa. Tapi jangan sampai bunuh orang tua, bunuh orang puang, bunuh kanak-kanak, diharamkan. Jadi ilmu dunia pun ada sepadan agama juga. Ilmu perubatan, kamu boleh ambil obat daripada najis, daripada apa. Tapi najis ini kerana darurat. Kalau tak ada hak cuci, ambil bahan najis, tak ada masalah. Diizinkan oleh syarak. Itu kena kait dengan dunia itu kau. Semua ilmu bak tanah. Jangan langgar tanah orang. Itu tak boleh, milik orang tak boleh ambil. Ini tanah ni bak dunia. Tapi ada kaitan dengan agama. Mesti baca dengan agama. Termasuklah ilmu percayaan. Semua iqra' bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi hari masalahnya memisahkan agama daripada dunia. Ini ajaran yang dibawa oleh orang putih kerana negeri, ajaran baru. Tak ada dalam kitab kuning. Dan sebab itulah ada orang tu mengaji kitab bukan main. Saya balah bak dunia. Kenapa? Bak dunia duk sokong macam-macam, dia ikut macam-macam. Kitab kuat nak baca. Pasal apa? Kerana disesatkan oleh ajaran sekularisme ini. Ini memisahkan dunia daripada agama. Hari ini manusia dapat menyaksikan kebenaran Al-Quran. Wallahu a'lam.